Kadang-kadang bila saya duduk sorang-sorang sambil minum teh ais dekat mamak, saya selalu terfikir, sejak bila hidup kita berubah jadi macam game survival mode ni? Dulu orang kerja satu kerja pun dah cukup untuk tanggung hidup. Gaji masuk, bayar sewa, beli barang dapur, ada lebih sikit, boleh belanja diri sendiri dan family makan sedap-sedap. Sekarang, gaji masuk pagi, tengah hari dah tinggal separuh. Itu pun belum sentuh hal minyak naik, barang dapur naik, repair kereta, bil internet, bil elektrik, semua nak naik serentak. Saya kadang terasa macam mereka ni ada grup WhatsApp sama sendiri. Jom naikkan bil sama-sama minggu ni. Jadi bila fikir balik, memang tak heran kenapa sekarang hampir semua orang buat 2-3 kerja serentak. Satu kerja saja memang sah tak cukup nak rolling. Dan sebab itu hari ni, saya nak borak santai pasal topik yang agak dekat dengan ramai orang. Kerja part-time. Kerja tambahan, side income. Kadang orang panggil kerja gig, kadang panggil kerja malam, kadang panggil kerja cari makan. Apa pun nama dia, intinya sama. Kita buat kerja lain untuk top up duit sebab kerja utama tak cukup tampung kos zaman sekarang. Sebelum saya sambung, kalau anda pernah buat kerja part-time, atau tengah buat sekarang, atau tengah cari idea nak mula, cuba komen kerja part-time apa yang anda buat sekarang. Mana tahu idea anda boleh bantu orang lain juga. Dan kalau anda rasa konten macam ni boleh bantu orang, jangan lupa tekan like dan subscribe dulu. Nanti senang kita sembang panjang tiap minggu. Baik, jom sambung. Realitinya sekarang ni macam-macam kerja part-time wujud. Zaman dulu bila sebut kerja part-time, orang akan fikir jual burger tepi jalan, kerja kedai, tolong-tolong waktu malam, atau jadi waiter hujung minggu. Sekarang, dunia dah berubah jadi macam buffet. Berderet-deret pilihan kerja sambil menunggu kita cedok mana yang sesuai. Cuma walaupun banyak pilihan, tak semuanya berbaloi. Ada kerja part-time yang nampak macam mudah, tapi bila buat, hasil dia tak seberapa. Ada pula kerja yang nampak simple gila, tapi rupanya boleh dapat hasil lumayan kalau buat betul-betul. Dan ada juga kerja part-time yang nampak glamour, tapi sebenarnya penat dia mengalahkan kerja full-time. Jadi dalam episod ini, kita sembang santai pasal apa kerja part-time yang ada, yang biasa orang buat, yang mungkin anda pernah cuba dan yang mungkin anda sendiri takut nak cuba sebab tak tahu sesuai atau tidak. Saya mula dengan senarai kerja part-time yang ramai orang dah biasa dengar. Salah satu kerja yang paling klasik, jual burger tepi jalan. Ini kerja yang saya rasa takkan pupus sampai bila-bila. Selagi manusia lapar waktu malam, selagi itu peniaga burger akan kekal hidup. Tapi nak buat kerja ni pun kena rajin. Anda kena sediakan bahan, bakar patty, bancos sos dan kadang kena tahan panas grill sambil dengar pelanggan bising nak tambah keju. Tapi ramai juga yang buat kerja ni sebab modal tak terlalu besar dan untung dia boleh tahan kalau lokasi strategik. Di kawasan perumahan, kawasan ramai pelajar college, kawasan flat, confirm laku. Lepas tu ada gerai makan. Ini pula level dia bergantung pada rajin atau tidak. Ada yang buka gerai pagi, ada yang buka petang, ada juga yang buka malam sampai ke subuh. Kerja ni nampak simple, tapi penat dia memang penat. Tapi walaupun penat, untung dia terus dapat hari-hari. Dan yang bestnya, kerja ni boleh jadi part-time walaupun anda ada kerja full-time. Balik kerja, buka gerai 2-3 jam, dapat income tambahan. Lepas tu kita ada GrabFood, Foodpanda dan semua jenis delivery. Ini antara kerja paling popular sekarang. Masalahnya, kerja ni ada hari dapat banyak, ada hari dapat sikit. Tapi dari segi flexibility, memang terbaik. Bila nak kerja, buka app. Bila tak nak kerja, tutup saja. Cuma kena tahan panas, kena tahan hujan, kena tahan traffic jam. Itu semua memang package lengkap. Tapi ramai buat sebab boleh kontrol masa sendiri. Kemudian ada kerja part-time online. Macam Shopee affiliate, TikTok affiliate, jadi content creator YouTube dan macam-macam lagi. Kerja ni pula jenis yang tak perlu keluar rumah. Duduk depan komputer saja. Tapi jangan salah faham, kerja ni bukan senang. Nak berjaya, kena konsisten, kena kreatif, kena rajin. Ada orang boleh jadi viral dan dapat income lumayan. Ada orang buat bertahun, tapi income masih tak bergerak. Tapi itulah kerja online, rezeki masing-masing. Saya tambah lagi kerja part-time yang ramai orang buat sekarang. Data entry, transcription, editing video, editing gambar, buat design poster, jadi admin page dan dropship. Semua kerja ni boleh buat di rumah saja. Buka laptop, buat kerja, submit, dapat bayaran. Kadang-kadang buat malam pun boleh. Kerja ni sesuai untuk orang yang tak suka kerja luar rumah atau memang tak ada masa sebab jaga anak, jaga keluarga atau kerja shift.
Tapi ada juga kerja part-time yang ramai orang sebenarnya tak perasan. Contohnya, tukang repair kecil-kecilan. Contohnya, repair kipas rosak, repair plug terbakar, tukar lampu, pasang lampu baru, betulkan paip bocor. Senang cakap, handyman lah nama dia. Kerja kecil macam ni memang nampak remeh, tapi pendapatan dia kadang lebih tinggi dari kerja pejabat. Sebab apa? Sebab ramai orang malas nak buat sendiri. Jadi kalau anda ada skill, kerja ni sangat-sangat berpotensi untuk dicuba. Ada juga kerja part-time jadi fotografer, videografer, makeup artist dan caterer kecil-kecilan. Kerja ni memang boleh buat weekend saja, tapi bayaran dia boleh tahan. Kadang satu job satu hari pun dah cukup untuk bayar rumah. Tapi kena ada bakat dan minat. Kerja macam ni tak boleh buat sambil lewa, sebab kerja ni akan efek kerja seterusnya kalau kita tak perform. Tak silap, langsung tak ada job. Dan ada yang buat kerja tutor, mengajar budak sekolah, kelas muzik, kelas matematik, kelas bahasa. Kerja ni pun antara kerja paling stabil sebab pelajar memang sentiasa ada. Sebenarnya, bila saya tengok senarai kerja part-time ni, saya sedar satu benda. Manusia zaman sekarang memang hebat. Sebab walaupun ekonomi tak memihak, walaupun gaji tak naik-naik, walaupun terus hidup makin cekit, kita masih mampu cari jalan untuk survive. Ada orang kerja pagi sampai petang, malam buat lagi kerja tambahan. Ada yang kerja Sabtu Ahad tanpa cuti. Ada yang sanggup tahan penat sebab fikir masa depan keluarga. Tapi ada juga benda yang saya rasa ramai orang nak tahu. Kerja part-time ni berbaloi ke tidak? Saya secara jujur rasa jawapan dia bergantung pada situasi hidup anda. Kalau anda jenis yang ada masalah pang banyak, kerja part-time memang sangat berbaloi. Boleh tambah pendapatan, boleh stabilkan komitmen bulanan, boleh bina simpanan. Tapi kalau kerja utama anda pun dah penat sangat, sampai balik rumah pun dah tak larat, kerja part-time mungkin akan buat anda burn out. Sebab itu, dalam buat kerja tambahan, kena pandai timbang diri sendiri. Jangan sampai anda kejar duit, tapi kesihatan anda pula rosak. Tapi kalau anda memang perlu kerja part-time untuk tampung hidup, saya rasa penting untuk pilih kerja yang sesuai dengan tenaga dan masa anda. Contohnya kalau anda kerja pejabat sampai petang dan nak kerja part-time malam, mungkin anda boleh buat kerja online yang tak perlu keluar rumah. Kalau anda lebih suka kerja luar, mungkin kerja penghantaran lebih sesuai. Kalau anda ada skill memasak, mungkin gerai makan kecil-kecilan boleh dimulakan. Apa pun kerja part-time yang anda buat, jangan rasa rendah diri. Sebab dalam keadaan ekonomi sekarang, semua orang tengah cari jalan masing-masing untuk survive. Tak ada siapa yang salah, tak ada siapa yang betul. Kita semua cuma manusia biasa yang nak hidup dengan stabil. Sebelum saya tutup cerita hari ini, saya nak tanya anda semua. Cuba komen kerja part-time apa yang anda buat sekarang. Berbaloi ke tidak? Mana tahu cara anda boleh bantu orang lain yang tengah cari jalan tambahan untuk hidup. Dan kalau anda rasa cerita macam ni tak berat, tak stres dan bantu anda buka mata sikit, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini supaya kita boleh sambung borak lagi minggu depan. Terima kasih sebab sudi dengar saya membibil. Kalau anda ada cadangan topik lain untuk saya borakkan, cuba komen pendapat anda di komen bawah. Kita sembang, kita belajar, kita survive sama-sama. Jumpa lagi dalam episod lain nanti.